Assalamualaikum guys. Bertemu lagi dengan saya Jia Syarul. Hari ni saya bergotong royong dengan saya punya sepupu. Ni. Zaim. Nama dia Zaim Jadi kita orang nak buat setengah. Sorry lah tak buat video sebab lupa. Jadi kita orang nak buat ni. Kita orang dah kemas dah semua. Penat nak kemas tu. Tu penat punya penat. Kalau nak tengok kawasan dia, saya boleh tunjuk sekarang. Okey, jom. Okey lah guys, inilah kawasan dia guys. Masa tu kotor, sekarang dah kemas. Tu ayah saya gerudi. Gerudi pula. Ayah saya pergi chainsaw dekat daun-daun yang kotor. Nanti kita orang kemas kat sana pula. Lepas tu kita orang akan buat video Buat video tak tahulah macam mana nak. Zaim, nak buat video tak kat sebelah sana nanti? Kita kemas balik. Okey? Jadi guys, nanti saya akan kemas dekat sebelah bahagian sebelah sini. Ni sebelah sini ni. Ni lapang ni kan. Saya akan kemas semua. Ni tempat yang kotor, tempat paling kotor di dunia ni. Tempat paling kotor lah. Lepas tu, lepas dah kemas ni, saya akan tunjuk seberapa cantik tempat ni. Sorry lah kalau tak berapa cantik sangat. Ini sampah kita orang dah kumpul, nanti kita orang nak bakar balik. Ni sampah sarak. Sampah sarak yang sangat bersarap-sarap. Okay guys, kita orang nak macam mana Saya nak tu dulu. Saya nak kumpul daun, kemas. Sorry lah tak ada jalan untuk korang tengok saya punya video ni yang banyak-banyak ni. Sorry guys. Jadi sekarang ni saya nak sapu sampai habis. Lepas tu nanti saya sambung, saya tunjukkan macam mana dah. Macam mana Sabar sekejap, saya review dulu tempat yang kotor-kotor tu. Okay guys, kita orang baru siap separuh. Baru siap separuh. Jadi dalam berapa minit lagi? Berapa minit? Dalam berapa jam lagi kita orang dah boleh siap weh. Ni kita orang dah penat dah buat ni. Tengok. Kat saya situ ada banyak lagi yang kena buat. Banyak daun. Jadi sebelah sini kita orang dah settle. Ni sebelah sini kita orang dah settle. Settle dah. Tadi kalau korang perhatikan kat sini dah tak ada dah. Ada. Ni pun ada juga tadi. Lepas tu kita orang dah buat tak ada dah. Dia tak masuk yang lain. Jadi tunggu guys, lagi berapa jam. Bye. Tunggu jap Assalamualaikum guys. Jadi kita orang dah siap dah buat benda-benda semua penat Dah penat sangat dah. Tapi setakat 50 minit je guys, kita orang dah penat Jadi dah siap. Kita orang dah siapkan. Kita semua boleh tengok tapi itu penat. Jom saya tunjukkan Jom. Okay guys, inilah kawasan yang telah siap kita orang. Yang sebelah sana tu kita orang tak buat sebab banyak rumput. Betul. Banyak sangat penat. Sebelah sana pun kita orang tak buat yang sebelah sana tu sebab kita dah banyak sangat. Jadi sampai di sini sajalah untuk video kita pada kali ini. Okay, assalamualaikum. Bye. Bye. Temu lagi nanti je.